Nano semalam saya pelik lah. Kenapa pula tu? Saya buka Netflix, terus ada dia suggest filem horror. Padahal saya memang tengok filem horror je. Tu biasalah. Netflix tahu apa yang Pak An suka. Tapi macam mana dia tahu? Saya tak pernah bagi tahu pun. Adakah ada orang kat Netflix tengok apa yang saya tengok? Tidak, sebenarnya tu yang kita panggil machine learning. Machine learning, apa tu? Machine learning ni cara komputer belajar dari data, tanpa perlu tulis kod yang terang-terang. Belajar dari data? Macam mana? Contoh Netflix tu. Setiap kali Pak An tengok filem, dia simpan data tu. Lepas tu, dia cari corak. Oh, Pak An suka horror. Pak An suka thriller. Dari corak tu, dia boleh recommend filem lain yang sama. Oh, jadi dia belajar sendiri dari sejarah tengok filem saya. Tepat dalam programming biasa, kita kena tulis kod macam, jika horror, tunjuk filem ni. Tapi dalam machine learning, kita bagi data aja. Komputer sendiri cari corak tu. Macam kita ajar kanak-kanak tu. Kita tunjuk contoh, lepas tu dia belajar sendiri. Betul, machine learning tu macam tu. Kita bagi contoh, dia cari corak, lepas tu boleh buat ramalan. Jadi Netflix tengok filem apa yang saya tengok, rating yang saya bagi, lepas tu dia cadangkan yang sesuai. Tepat sekali. Dan tu sebab why recommend dia selalu tepat. Tak sangka lah, sebenarnya ada pengiraan kat belakang tu. Semua hari ni guna machine learning, Instagram, TikTok, Spotify, semua sama. Bukan je apps tu kan. Ada lagi ke? Banyak. Face ID kat telefon tu guna ML untuk kenal muka kita. Email spam filter pun guna ML untuk tolak email yang tak nak. GPS pun guna ML untuk cari jalan paling cepat. Rupanya ML ni semua tempat je. Jadi ringkasnya, machine learning ialah cara komputer belajar dari data untuk buat ramalan atau keputusan. Dan dia belajar sendiri, tak perlu kita tulis kod satu-satu. Tepat, esok kita sambung dengan jenis-jenis machine learning pula. Hope, saya nak tahu macam mana telco saya tu saya selalu keluar negara. Tu pun machine learning juga. Jumpa esok. Bye Anwar.